Mereka bukan petani miskin. Mereka bukan peneroka Felda. Mereka ada ladang ribuan ekar. Pinjaman bank diluluskan. Durian dieksport ke luar negara. Soalan sebenar, macam mana mereka boleh usahakan tanah kerajaan dan hutan simpan tanpa lesen selama lebih 20 tahun dan tak ada siapa ambil tindakan? Ini bukan cerita durian. Ini cerita korupsi yang dibenarkan berlaku dan mungkin sedang berlaku lagi. Saya melaporkan. Tengok sekarang, hutan simpan kekal tu. Hutan simpan tu. Macam mana boleh pergi kebun ya? Ayah. Ini wartawan mari mau cesak ini tempat Macam mana Ini hutan simpan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang tak nampak ini macam. Ini macam hutan simpan ke ini macam? Pada tahun 2020, Kerajaan Negeri Pahang umumkan ribuan hektar tanah di Raub telah diceroboh, termasuk kawasan hutan simpan kekal. Mereka tanam durian musangking secara besar-besaran, tapi bila diarahkan keluar, seramai 204 pekebun saman balik kerajaan. Ramai dakwa mereka usahakan tanah itu sejak 1980-an, tapi kerajaan kata tiada geran, tiada pajakan. Mereka hanyalah penceroboh. Yang peliknya, bagaimana mereka boleh bina sistem perladangan komersial tanpa sesiapa halang? Save Musangking! Save Musangking! Save Musangking! Save Musangking! Save Musangking! 没有非法农民，只有合法强盗。 Mahkamah Tinggi Kuantan tolak permohonan pekebun. Mereka memang salah. Arahan pengosongan diteruskan dan operasi penguatkuasaan bermula. Macam mana mereka dapat pinjaman bank? Macam mana boleh ekspor durian ke luar negara? Siapa yang luluskan semua ini? Ada suara yang kata ada orang dalam. Mungkin dari pejabat tanah, mungkin dari politik. SPRM mula siasat, tapi tiada siapa ditangkap. Kalau tanya MB pun kenal saya. Nama saya Ben Nikab. Saya suara rakyat Pahang kan? Jadi kita datang sini, kita nak tahu lokasi itu di mana kan? Kalau macam pihak masuk kita kan ramai pun kita satu aja. Telefon mana kita dulu. Tak kita saja yang boleh sekat yang lain. Kita ke sana dulu. Kita balik. Kalau tipu dia dari sana. Dapat tadi, kita cakap nak open. Kita sampai sini. Sini kau tahu operasi. Pasal operasi, betul. Semua pun tak masuk. Ada geran? Ada. Mana geran? Mana geran? Mana? Bincang luar, bincang luar. Ada, tak boleh masuk. Pasal ni pasal operasi. Betul. Kalau Melayu tak boleh masuk, you pun tak boleh masuk. Sing. Jangan langkah perintah mahkamah, jangan. Ada di sini, oi. Dia tengok semua cakap bohong ah. Bohong, tapi tadi kami sampai tengok tanya pokoknya sudah 30 tahun, 40 tahun. Kita berkebun saja, memang kita buat apa? Jangan macam ni. Jangan macam ni. Arahan you boleh beritahu atasan. Sudah beritahu. Pekebun sedang nak berunding. Saya sudah beritahu lagi. Bila hutan dimusnahkan, banjir besar, tanah runtuh, pencemaran air, kerajaan pula rugi cukai hasil beratus juta ringgit. Rakyat susah, mereka kaya. SPRM siasat 18 individu, pejabat tanah, pejabat hutan, syarikat yang berkaitan. Tapi sampai hari ini, tiada satu pendakwaan pun. Kes terus senyap. Kalau ladang haram sebesar ini pun boleh dibiarkan, berapa banyak lagi kes yang kita tak tahu? Soalan sebenar, siapa pemilik sebenar tanah ini? Rakyat atau mereka yang punya kuasa dan hubungan? Kalau anda rasa kes ini patut ditutup begitu saja, share video ni. Biar lebih ramai tahu, ini bukan soal petani. Ini soal bagaimana sistem boleh dibeli.